Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Kita jumpa lagi ya untuk info terkini yang anda perlu tahu. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng. Yang belum, jumpa lah. Okey, berkenaan dengan tarikh pembayaran sumbangan asas rahmah. Okey, sebenarnya pembayaran sumbangan asas rahmah ya bulanan untuk penerima STR ia dipecahkan ya, tarikh tak sama. Jom kita mulakan. Ini merupakan satu informasi yang sahih berdasarkan satu kenyataan yang sahih untuk admin jelaskan supaya kita faham dengan jelas ya tentang tarikh pembayaran SARA Sumbangan Asas Rahmah 2026, SARA bulanan iaitu SARA penerima STR. Kita panggil SARA bulanan lah. Okey, untuk makluman semua ya, tarikh pembayaran SARA bulanan ni telah dinyatakan ya melalui Kementerian Kewangan ya, melalui siaran media yang baru saja dikeluarkan ya selepas PM berucap tadi, ada satu kenyataan media keluar tentang tarikh pembayaran SARA ni. Okey, untuk makluman semua ya, ada dinyatakan dalam kenyataan siaran media ya, nak baca sikit ya, penyaluran SARA bulanan 2026 akan bermula 9 Januari 2026 untuk 5 juta penerima yang terdiri daripada 3.7 juta isi rumah dan 1.3 juta warga emas tiada pasangan dan diikuti dengan golongan bujang seramai 3.1 juta orang. Okey, jadi untuk maklumat ini ya, Admin nak jelaskan ya, pembayaran untuk kategori isi rumah dan warga emas akan mula dibayar ya, pada 9 Januari. Okey, isi rumah dan warga emas akan mula menerima pembayaran SARA pada 9 Januari. Manakala untuk golongan bujang pula ada dinyatakan okey, seramai 3.1 juta individu bujang akan menerima pada 16 Januari 2026. Okey, tarikhnya telah dipecahkan. Jadi untuk golongan bujang anda tidak akan mula menerima pada 9 hari bulan, anda akan menerima pada 16 hari bulan Januari. Okey, yang akan terima pada 9 hari bulan Januari hanyalah isi rumah dan warga emas tiada pasangan sahaja. Okey, jadi dengan ini jelas ya, tarikh tu dipecahkan. Jelas? Alright, jadi dekat sini kita faham dengan jelas lah ya. Harap semua jelas dengan faham. Tarikh tu dipecahkan. 9 hari bulan yang digembar-gemburkan pada awal ucapan tu adalah untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan. Manakala untuk golongan bujang pada 16 Januari, 9 dan 16 ya untuk SARA bulanan ini. Okey, dan sekilas untuk SARA untuk semua ni atau kita panggil SARA penghargaan ni, okey, macam biasa, macam yang one off terdahulu juga. Okey, semua kategori bujang, tak kisahlah bujang ke, isi rumah ke, orang yang warga emas ada pasangan ke, dan sesiapa sajalah rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas akan mendapat RM100 sekali bayar one off pada tarikh yang telah pun ditetapkan iaitu sebelum sambutan Tahun Baru Cina. Okey, pada 9 Februari 2026. Jadi pada 9 hari bulan tu SARA lain. Itu SARA penghargaan, semua orang dapat yang berumur 18 tahun dan ke atas, mengikut tahun kelahirannya, bukan bulan, ikut tahun. Jadi kalau anda tu ada anak yang lahir pada orang kata bulan 6, bulan 7 pun, asalkan tahun kelahirannya menyukupkan ia berumur 18 tahun akan dapat. Okey, 18 tahun dan ke atas tanpa mengira taraf pekerjaan, pendapatan dan sebagainya pun ya. Janji rakyat Malaysia 18 tahun dan ke atas. Okey. Baik, semoga jelas. Tarikh pembayaran SARA permulaan SARA permulaan ni diasingkan. Tapi untuk pembayaran pada fasa untuk tahun untuk bulan 2, 3 dan seterusnya, ia akan dibayar pada 1 hari bulan tiap-tiap bulan ya. Bujang ke, warga emas ke, isi rumah ke akan dapat pada 1 hari bulan Februari. Cuma yang kali pertama ni je terpecah pula kan. 9 isi rumah dan warga emas, 16 bujang. Baik, semua jelas ya dengan apa yang disampaikan dan bermanfaat kepada semua. Kita jumpa lagi. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam hormat.